Okay guys, Assalamualaikum. So video kali ni kita buat full review berkenaan di Rizky 3. So let's go. So ni adalah kabin utama di bahagian belakang, tempat kita simpan ikan. Atas tu kita boleh simpan rod kita lah. So boat ni benar dikuasakan Suzuki 300 Twin. Dan platform belakang ni pula khas untuk ahli-ahli jigging kita. Dia pun nak jig cari ikan. So kita pun ada lagi slot tambahan rod di bahagian atas bumbung. Dalam kabin di sebelah kanan ni sinki ataupun tempat kita punya chef masuk lah. Kita pun ada tempat tekong bot, belah kiri ni pun tempat angler nak masuk berehat dan ataupun nak bersembang dengan tekong waktu bot jalan, tak ada masalah. So ni pula kabin utama. Kabin utama ni sekali masuk 6 ke 7 orang, tak ada masalah, boleh berehat lah. Cuma kita kena susun barang bagi clear saja, insyaAllah. So dalam ni toilet, okay, tempat kita melepaskan hajat. So ni walk around lah, akses pintu masuk ke kabin dan juga keluar lah. InsyaAllah selesa dan juga mudah lah untuk tuan-tuan semua. So ni bahagian kiri dan kanan boat lah, walk around dia pun selesa, tak ada masalah. Kita punya rod holder ada lebih kurang 10 batang. So boat ni boleh naik 8 ke 10 orang lah, insyaAllah. So yang mana berminat boleh roger kita bincang, insyaAllah kenal dengan tuan-tuan punya cita rasa. Right, apa-apa roger guys, mantap.